Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dalam episod yang keempat. Okey, jadi apa yang tuan-tuan nak belajar? Yang pertama tadi kita menceritakan latar belakang tentang dunia panahan, jenis-jenis panahan, jenis-jenis panah. Okey, yang seterusnya peralatan. Kita dah tahu pasal busur, kita dah tahu pasal poundage, kita dah tahu pasal arrow atau anak panah, kita dah tahu tentang spine. Okey. So jadi seterusnya ialah asas sebelum kita memanah. Asas yang paling penting sekali yang biasa saya tekankan sebagai jurulatih, dia ada tiga. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga pun keselamatan. Kenapa macam tu? Okey, saya terangkan. Yang pertama ialah keselamatan diri. Maksudnya, sebelum kita memanah, kini kita kena pastikan yang kita dalam keadaan selamat. Maksudnya maksudnya kita punya dalam diri kita bersedia untuk memanah. Sedia, kita tahu macam mana cara nak panah, kita tahu macam mana nak tarik, macam mana nak lepaskan. Dan kita jaga, jangan kita buat benda yang pelik-pelik. Jadi kita dah tahu. Jadi diri kita dah tahu langkah keselamatan yang perlu ada. Kedudukan betul, tangan dan sebagainya, kepala, semuanya betul. Jadi kita boleh memanah. Itu keselamatan yang pertama. Keselamatan yang kedua ialah keselamatan pada alat. Bow ataupun busur sebelum kita memanah, pastikan dia dalam keadaan elok. Kita tahu elok, tak ada retak, tak ada pecah, talinya masih elok, masih boleh ditarik, tak ada bila tarik putus dan sebagainya. So cantik, semua ni knock semua okey, elok, okey, selesai. So anak panah selesai. Panah selesai. Step yang seterusnya anak panah. Kita kena anak panah kita tak ada yang crack ataupun retak. Jadi kalau retak kita boleh dengar ni, kita ni dia ada bunyi. So kita tahu dia retak. Jadi kalau kita tarik ni okey, semua okey, knock okey, ekor semua okey, lekat, knock tak pecah, okey. Okey. Jadi alat dah jaga, keselamatan diri dah jaga. Yang last sekali ialah keselamatan persekitaran tempat memanah. Itu lebih penting. Yang tu sangat-sangat penting. Yang saya tekankan, kalau tuan-tuan nak belajar memanah, dengar pesan saya ini. Jaga keselamatan persekitaran. Okey, contohnya, yang pertama ialah jarak kita dengan tempat memanah. So, jadi, pastikan tak ada sebarang gangguan. Contohnya ada dinding ke, atau ada motor, ada kereta berdekatan. Tak ada. Semuanya tak ada. Dan apa yang ada di belakang target kita kosong. Maksudnya kita tahu kalau anak panah kita shoot, dia terlepas ke belakang, tak ada siapa-siapa yang kena. Tak ada orang melintas, tak ada motor lalu, tak ada orang jalan kaki, makcik-makcik, budak-budak main, tak ada. So, selamat. Belakang kita, contohnya kita nak shoot, belakang tak ada orang. Tak ada kawan-kawan kita duduk dekat, tak ada. Kiri kanan tak ada, semua selamat. Barulah kita boleh memanah. Make sure semua benda tu betul. Pasal kesilapan sikit je tuan-tuan. Kesilapan sikit akan menyebabkan bencana lah. Orang boleh kena anak panah, tertikam, mati, tercucuk mata dan sebagainya. Jadi jangan. Kita nak pastikan memanah ni aktiviti yang sihat dan selamat. Jadi semua benda kita kena jaga. Yang itu tuan-tuan kena pastikan betul-betul sebelum kita memanah. Jangan suka-suka memanah tempat yang tak selamat, tempat yang orang ni walaupun kita rasa macam okey ni takkanlah kena. Jangan. Bahaya. Pasal dah pernah terjadi macam-macam peristiwa yang membahayakan. Jadi kita tak mahu benda terjadi macam tu. Kita nak kita pemanah yang pandai, selamat. Okey tuan-tuan faham? 3, keselamatan. Okey, kita habis di sini dulu. Kita akan sambung lepas ni tentang persediaan sebagai pemanah. Okey, terima kasih.